Adik Fata Amin, Farhan, jadi tanda tanya netizen kena tidak kelihatan di majlis nikah Fata dan Amira Othman. Majlis pernikahan Fata Amin dan penyanyi Amira Othman hujung minggu lalu sememangnya mencuri perhatian ramai dengan sekali lafaz Fata sah bergelar suami kepada Amira Othman dalam suasana penuh kasih sayang disaksikan keluarga dan rakan artis. Namun di sebalik kemeriahan itu wujud persoalan hangat dalam kalangan netizen mengenai keberadaan adik Fata iaitu Farhan Amin. Menerusi satu video di TikTok, ramai mempersoalkan mengapa kelibat Farhan tidak kelihatan dalam majlis akad nikah tersebut. Ada yang bertanya-tanya sama ada dia hadir atau sebaliknya. Jawab spekulasi itu, seorang ahli keluarga tampil memberi penjelasan bahawa Farhan seorang yang introvert. Kenyataan ini sekaligus menjadi jawapan kepada tanda tanya warganet. Namun begitu, tidak dapat dipastikan sama ada Farhan benar-benar hadir ke majlis pernikahan abang kesayangannya itu ataupun tidak. Apapun tumpuan sebenar majlis tetap pada pasangan pengantin. Fata dan Amira kini sah bergelar suami isteri sekaligus menamatkan segala teka-teki mengenai hubungan rapat mereka sebelum ini. Sekarang saya bertepuk. Apa? Aku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahmu. Aku YouTube buka lirik lagi. Boleh. Kakak ni suka lupa-lupa lirik. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku, kau anugerah. Okey, awak nyanyi, saya nak dengar versi perempuan. Okey, 3, 4. Ada orang yang terdepan. Okey. Ayah abang. Ada kat function. Ayah aku. Sorry. Okey. 3, 4. Akan ada hari di mana kamu satu syah berada di belakangku. Amini semua doaku. Betul? Mencintaimu. Tak salah ke? Cinta Ambil ni. tiada asal penting. Tiada. Cepat. Tiada riasan paling sempurna. Tu kata Amin. Bila dia make up pun saya ni, dia tak make up pun akan cakap saya ni pula. Itulah. Tak sebenarnya kita kan, suami ni, isteri make up ke tak make up ke, kita kena selalu puji. Dia kata cik. Ya? Cik tu apa? Caca. Oh. Isteri make up ke tak make up ke, kita kena selalu puji. Siapa lagi nak puji isteri kita? Lagi nak bagi lelaki lain kat luar pula puji. Kita lah suami. Kena selalu puji isteri. Betul tak Aslam? Lepas tu boleh suruh suami kan, suruh suami pula. Dan lagi sweet sebenarnya belikan abaya untuk isteri. Itu betul. Korang kan? guna je apa TikTok suami tu. Add to cart, tak dosa. Betul. Boleh. Betul? Nah. Betul. TikTok boleh Duit share. suami tu duit isteri. Kan? Duit isteri. Betul. Tu boleh je guna. Ambil pergi cepat. Suami tak ada. Pergi akaun. Suami Okey, tak ada. guna bapak punya. Why not? Tapi bapak kena minta izin lah. Kan? Itu juga. Okey. Kau nak tengok yang mana satu? Kau nak tengok design mana? Dia dah. Okey, akak pegang Laju ni. Laju ni dah nak habis ni semua. Boleh tak you letak je kat badan you, tarik dia? Jadi berat 90, tinggi kuat saja. Kau nak tahu berat dia 90? Dia siap. Mata memandang berat lagi bahu dia ikutnya. Pakailah. Itu. Ni ada dua tadi. Yang tu L XL. L.
Yuti boleh boleh. Sekejap. Kat luar. Pemalu Yuti ni. Okey, yang ya Allah, masya-Allah. Ha, Yuti berat. Ini ini kita nak tengok length dia, length dia. Nak Okey. tengok length untuk orang yang berat 90. Okey, berat awak. Apa? Sorry. Dalam ada baju tak? Ha? Dalam ada baju. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum Fatah. Kita pun boleh. Berat kita. Assalamualaikum Fatah. Awak yang ambil. Okey. Ni Awak- Yuti berat. Berat. Ha, terletak je. 170 berat 90. 90 berat 90 slow sikit. Nanti tengok memang sesuai pakai Show tunjuk kat L, Yuti XL. kamera. Kamera tunjuk kat Yuti boleh? Ya kan? Allah. Ngamsoi. Kan kita nak berat. try Abbas sekali. Dapat apply kalau Dapat shawl. Dapat shawl sekali. Tapi tak payahlah pakai. Jangan pakai pegang boleh lah pegang. pegang boleh lah tunjuk. Pegang. Jangan pakai. Kalau Pegang setiap je. pembelian, Akan dapat. setiap pembelian korang dapat tudung sekali. Cakap apa kena saya cakap bang. Kalau tak nak, Cuba awak letakkan kat bahu dia. Shawl tu. Dia lagi. Ni memang colour kita cari colour yang Fatah macam Sama lah. original tu. Biar aku tak sendiri lah. Macam ni. bro. Woi, Assalamualaikum bro. Bro, buat apa ni? Bro, jangan macam bro. Itu pakai siapa tu? Cepat mana jawab. LXL. L XL lah untuk berat 90, tinggi 160. Yuti ni dia macam penghibur kita orang tau. Selain Ya. Acar. Dia pun Kan? sebab ini Acha demam. Macam demam. So hari ni Yuti lah. Tadi Yuti bagi saya Jadi video penghibur tau. kita orang. Di sebelah Acar. Sama muka dia. Tengok Sama video dia. muka diorang. Mira duduk minum. Saya dah minum tadi. Saya dah minum tadi. Yes, ini dia. Okay. Tak masalah. Berat. Sorry, balik kali. Berat lagi sekali, berat 90 lebih. Yes. Okey. Dan tinggi 170. Kalau kita tengok dia length dia cantik je. Ya, ngam-ngam. Ngam-ngam. Lalat ada tak? Lalat tak ada. Tapi kalau dia pakai heel sikit, dia akan ni lah. Tapi Lagi kalau dia tinggi, tak nak, lah. dia pakai macam ni, cantik je. Ya. So grab cepat. Grab. Cepat sekarang. Berat sekarang. Sebelum dah habis. Ni Yuti pakai ni saat game mesti habis ni. Mm-mm.